Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita rencana saya hari ini hari ini hari Sabtu 4 hari bulan Oktober 2025 Masehi bersama dengan 12 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Hari ini hari yang di-Ketua Negeri Sabah. Okey, sekarang pukul 1. Sekarang ni pukul 6.28 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi selepas buat video penutup tu, saya terus balik ke rumah. Lepas tu tidur tu dalam pukul 2 pagi. Bangun pukul 5.28 minit pagi. Bangun terus mandi sembahyang subuh. Kemudian pergi sembahyang subuh di bangun terus pergi ke siap-siap terus pergi sembahyang subuh di masjid kepada buah tu subuh. Lepas tu terus pergi kita pergi. Lepas tu hadiah ajak lagi kamera ada tak jadilah hadiah tu. Lepas tu jadi gadget lah tak dia tengah hari ni. Tu pun tengah hari dah. Gitu je dah tengah hari dah. Kalau posisi sepanjang hari ni tak dapat dengar. Dapat rumah dia, lepas tu pergi ke JT sekejap. Jadi kerja tu sekejap dah pukul lahu tu. Dah pukul 1.20 tu pergi ke JT sekejap. Balik nak Sabah sini pukul 3.20. 3.30 saya semaya di Surau tu. Semaya Zuhur pada Zuhur di Surau. Lepas tu tunggu situ sampai ke asar. Semaya asar pula di Surau tu. Lepas tu terus balik ke rumah lah. Lepas semaya asar tu terus balik ke rumah. Lepas tu pelik tadi terus ngatuk tidur dah pukul sampai rumah dia dah pukul 5.30. Pukul 5 lah, dah pukul 5.10. Atau 5.20 sudah ngatuk tidur saat ni sebentar pula bangun terbang beran dah pukul 9.20. Bangun terus mandi, lepas tu terus buat video ni. Okay, saya sekali itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Bagi tinggal di rumah kat saya. Dan ada beberapa jeti hadiah. Ada hal host waya, ada kedai Eco Shop tu saya beli. Saya tinggal di Surau 2. Lama dah ni anak buinya ke Surau tu. Uzun lah ada pakai host tu. Kenapa waya host? Ada pakai host pakai. Untuk pakai kan. Warna orange tu lah. Lepas tu bagi dia. Ada beli pump sikit. Pump 1. Pump bersihkan. Okay. Lepas tu bagi lain tu ada kali ya. Tak ingat lagi. Lepas tu makan ni lah. Kena ingat. Lepas tu rata je dah. Okay, sekali itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.